separation of powers, dan fungsi eksekutif. Dalam struktur perlembagaan Malaysia, fungsi penyiasatan, penguatkuasaan serta keselamatan negara terletak di bawah bidang kuasa Badan Eksekutif. Oleh itu, perayu tidak memohon mahkamah menjalankan siasatan atau menentukan strategi keselamatan negara. Sebaliknya, perayu hanya memohon supaya Badan Eksekutif melaksanakan kuasa serta kewajipan statutori mereka apabila threshold ada sebab mempercayai telah dicetuskan menurut Seksyen 26 dan Seksyen 130K Kanun Keseksaan. Separation of powers dan fungsi penyiasatan. Penyiasatan jenayah merupakan fungsi eksklusif pihak polis serta badan penguatkuasaan di bawah cabang eksekutif. Justru, hujahan bahawa mandamus akan menyebabkan mahkamah mengambil alih kuasa penyiasatan adalah suatu straw man terhadap permohonan perayu. Perayu tidak memohon mahkamah menjalankan siasatan. Sebaliknya, perayu hanya memohon arahan supaya siasatan dibuka menurut undang-undang. Manakala, cara, skop serta hasil siasatan kekal berada di bawah bidang kuasa Badan Penyiasat. Declaratory Relief dan Constitutional Supremacy. Permohonan deklarasi juga tidak melanggar prinsip separation of powers. Ini kerana deklarasi hanyalah perisytiharan kedudukan undang-undang serta hak pihak-pihak tanpa mekanisme penguatkuasaan langsung. Mahkamah secara tradisinya mempunyai bidang kuasa untuk mengisytiharkan maksud perlembagaan, kewajipan statutori serta kesahan tindakan kerajaan menurut Perkara 4.1 Perlembagaan. Perkara 4.1 dan Tanggungjawab Kehakiman. Perkara 4.1 Perlembagaan memperuntukkan bahawa perlembagaan ialah undang-undang tertinggi persekutuan dan bahawa apa-apa undang-undang atau tindakan yang tidak selaras dengannya adalah terbatal setakat ketidakselarasannya. Oleh itu, Mahkamah sebagai badan kehakiman tidak boleh mengelakkan persoalan constitutional supremacy atas alasan separation of powers. Ini kerana semakan terhadap kesahan tindakan kerajaan merupakan fungsi teras badan kehakiman. Doktrin Kerangka Asas Perlembagaan. Doktrin Kerangka Asas Perlembagaan mengiktiraf bahawa terdapat ciri-ciri asas tertentu yang tidak boleh dimusnahkan walaupun melalui kuasa legislatif atau eksekutif. Perayu menghujahkan bahawa manusia semula jadi sebagai subjek hak, liability serta undang-undang merupakan sebahagian daripada struktur asas tersebut. Justru, ancaman terhadap manusia semula jadi turut menimbulkan persoalan perlembagaan yang serius. Peranan mahkamah sebagai penjaga constitutional supremacy. Mahkamah ialah satu-satunya institusi yang mempunyai bidang kuasa muktamad untuk mentafsir perlembagaan serta menentukan sempadan kuasa legislatif dan eksekutif. Oleh itu, apabila perayu membawa persoalan bahawa constitutional supremacy mungkin sedang dicabar melalui omission serta kegagalan institusi bertindak, mahkamah tidak boleh berdiam diri atau menyerahkan persoalan tersebut kepada cabang kerajaan lain. Perkara 132.1 dan status penjawat awam. Perkara 132.1 Perlembagaan memperuntukkan struktur perkhidmatan awam negara dan menunjukkan bahawa penjawat awam memegang jawatan tertakluk kepada kewajipan undang-undang serta perlembagaan. Dalam konteks rayuan ini, perayu menghujahkan bahawa
Pihak-pihak dalam badan eksekutif mempunyai kewajipan statutori untuk bertindak apabila threshold ancaman di bawah bahagian via telah dicetuskan. Jadual kelima dan keenam sebagai sumpah jawatan. Jadual kelima dan keenam perlembagaan mengandungi sumpah jawatan yang mewajibkan pemegang jawatan mempertahankan perlembagaan, melaksanakan tugas dengan setia serta memelihara kepentingan negara. Oleh itu, kegagalan membuka siasatan walaupun wujud ribuan report polis serta bahan material dihujahkan sebagai persoalan sama ada sumpah jawatan tersebut telah diabaikan. Seksyen 21 Kanun Keseksaan dan definisi penjawat awam. Seksyen 21 Kanun Keseksaan memberikan definisi luas terhadap istilah penjawat awam, termasuk mereka yang menjalankan fungsi kehakiman, pentadbiran serta penguatkuasaan. Definisi ini penting kerana liability bagi illegal omission serta breach of statutory duties boleh timbul terhadap mana-mana penjawat awam yang gagal melaksanakan kewajipan undang-undang mereka. Seksyen 32 dan liability melalui illegal omission. Seksyen 32 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa perkataan act termasuk illegal omission. Oleh itu, liability jenayah tidak semestinya timbul melalui tindakan aktif semata-mata. Sebaliknya, liability juga boleh timbul melalui kegagalan bertindak apabila undang-undang mengenakan kewajipan untuk bertindak. Dalam rayuan ini, perayu menghujahkan bahawa kegagalan membuka siasatan walaupun threshold ada sebab mempercayai telah dipenuhi merupakan omission yang mencetuskan liability di bawah Seksyen 130K.